Pintat. Pada zaman dahulu, terdapat seekor makhluk menakutkan bernama Nian. Ia tinggal jauh di dalam gunung dan hanya keluar sekali setahun, iaitu pada malam terakhir tahun itu. Oh tidak, malam tahun baru semakin hampir. Kita mesti berkemas dan pergi sebelum Nian datang. Tiap tahun, Nian akan menyerbu kampung, menakutkan penduduk dan haiwan. Penduduk kampung terlalu takut, lalu melarikan diri sebelum tiba malam tahun baru. Namun, pada suatu tahun, seorang lelaki tua datang ke kampung dan berkata, Jangan risau semua. Saya tahu cara untuk menakutkan Nian. Betulkah? Bagaimana caranya? lelaki tua itu menghias rumah dengan kertas merah, memakai pakaian merah dan menyalakan bunga api yang kuat. Nian takut akan warna merah, bunyi yang kuat dan cahaya yang terang. Apabila Nian datang, ia melihat warna merah di merata tempat. Bang, stop. Bunga api meletup, Nian mengaum dan melarikan diri, tidak kembali lagi. Sejak hari itu, orang ramai menyambut tahun baru dengan warna merah, cahaya dan bunyi bising. Hore! Tiada lagi Nian. Mari kita makan dan raikan tahun baru. Sehingga hari ini, kita menghias rumah dengan warna merah, menyalakan bunga api dan berjaga lewat malam Tengok, bunga api. Ada juga tanglung. untuk menyambut tahun baru dan menjauhkan Nian. Selamat Tahun Baru